Jika pekerja esok dia MC, hari Selasa dia AL, sehingga kami. Macam mana tuan-tuan? Kau pergi jumpa dia dulu, tengok dia dulu. Sekarang ni, dia dekat hospital ke dia dekat mana? Risau pula dia MC, lepas tu AL. Takut dia sakit. Sakit yang memang tak boleh nak buat apa ke. Kena fahamkan dulu lah. Jangan terusi terserang dia. Kadang-kadang ada pekerja kita ni memang sakit. So kita kena tanya dia dulu apa sakit dia, bagaimana keadaan dia, apa yang perlu bantuan dia tu. Itu kena faham terlebih dahulu. Andai katalah betul dia membohong, first kali adalah kita husnuzon dulu. Kita buat cara yang patut sebagai seorang majikan untuk kita tengok terlebih dahulu dari sudut yang baik ni tu. Jumpa doktor ke tidak, MC tu betul ke tidak, sakit apa ke tidak. Andai kata betul dia membohong, call lah doktor. Doktor tu macam tak ada lah, dia bukan ni macam ni, elok je, dia je minta MC. Lepas tu AL tengok dia keluarkan story, dia pergi hanyai. Yang itu boleh keluar warning letter kalau yang bahagian MC tu dia membohong, apatah lagi dengan dia punya kerja tu ke laut. Tapi AL ni kita yang tentukan sama ada lulus ke tidak. Macam mana dia boleh minta hari ni esok boleh terus cuti?